Penanaman kopi tidaklah sukar mana, namun kaedah dan teknik penanaman yang betul amat penting untuk pertumbuhan dan pengeluaran hasil yang baik. Pada hari ini, kami akan kongsikan cara pengeluaran bahan tanaman ataupun anak pokok kopi dari varieti Librica. Untuk pengetahuan semua, anak pokok kopi boleh dibiakkan melalui dua kaedah, iaitu yang pertama melalui semaian biji benih kopi ataupun yang kedua melalui pembiakan tampang, iaitu melalui kaedah cantuman mata tunas daripada klon-klon yang berhasil tinggi. Jadi pada hari ini bersama-sama saya adalah Encik Mahdi bin Alip, iaitu sifu ataupun master ataupun guru yang terbaik yang kita ada di Pusat Pertanian Parit Botak yang biasa melakukan kaedah cantuman mata tunas untuk pokok kopi. Pada hari ini saya akan tunjukkan kaedah cantuman kopi di tabak semaian. Dan pertamanya saya ingin menerangkan bahan dan juga peralatan yang akan saya tunjukkan kepada tuan-tuan semua. Inilah kopi Librica berusia 6 bulan ke atas dan diameter pokok 0.5 cm. Dan ini adalah matu tunas. Ada 1, 2, 3 matu tunas yang kita bawa ni. Matu tunas daripada induk terpilih, berkualiti tinggi. Kalau boleh kita tahu Cik Mahdi, yang ini daripada klon apa ya Cik Mahdi? Ya, hari ini kita tunjukkan daripada MKL7. MKL7. MKL tu maksudnya apa Cik Mahdi? MKL tu makna Mardi Kopi Librica. Dan ni adalah parafilm ya. Dalam bentuk gelong parafilm untuk mengikat pokok Alternatif lain tali pun boleh Ada beza tak Cik Mahdi guna tali rapiah dan juga parafilm? Ni lagi mudah lah. Okey. Lagi mudah. Yang ni adalah sketias untuk tujuan memotong. Okey. Ni adalah pisau untuk menyantum Plastik pembalut Apabila telah kita laksanakan kerja mencantum, nanti kita akan masukkan dalam plastik pembalut ni berukuran 64 cm kali 96 cm Terusnya mata tunas hendaklah kita kurangkan daun dia. Kurangkan daun. Dan panjang mata tunas ni antara 10 hingga 15 cm. Setelah kita kurangkan, baru kita buat pemotongan di pokok penanti tadi. Anggaran 10 cm daripada paras tanah. Sebelum tu Cik Mahdi, boleh saya tahu kenapa kita buang daunnya begini? Ya, tujuan dia adalah untuk mengurangkan kadar perpeluhan. Okey. Untuk menentukan kejayaan pokok Dan ketinggian yang kita potong ni? 10 hingga 15 cm. Oh, kita potong dekat bahagian yang berwarna coklat? Ya. Okey. Kebanyakannya di bahagian coklat Kenapa ya Cik Mahdi? Tujuan dia supaya mata tunas ni tidak banyak keluar. Kalau kita panjang sangat, dia akan keluar. Jadi potong seberapa yang agak-agak sesuai lah. Sesuai, okey, faham. Mula-mula kita buat kelaran dua kelaran sepanjang 3 cm berbentuk baji. Selepas tu kita belah di tengah-tengah dan kita selitkan sahaja. Kita cantum, kita lilit dengan parafilm, kemas-kemas. Kita telah pun selesai membuat satu cantuman baji pada anak pokok kopi. Dan masukkan ke dalam, susun ikut plastik ni sebanyak 10 pokok dalam plastik yang berukuran 2 kali 3 kaki tadi. Selepas susun, hendaklah kita bubuh air. Sebanyak mana tu Cik Mahdi kita? Sebanyak 2,5 liter ataupun paras separuh daripada ukuran polybag. Apa fungsi air yang kita masukkan dalam plastik ni Cik Mahdi? Fungsi dia adalah untuk membekalkan air kepada pokok dan juga untuk kawalan kelembapan. Selepas tu kita hendaklah menutup permukaan dengan cara mengikat ataupun kita merapatkan menggunakan stapler
Dan last sekali hendaklah kita taggingkan jenis klon yang kita gunakan, tarikh dan juga nama yang buat kerja-kerja cantuman ni. Jadi Cik Mahdi, sebenarnya apa tujuan dan objektif kita buat cantuman mata tunas pada pokok kopi ni? Ya, tujuan kita adalah untuk mempertingkatkan pengeluaran hasil, iaitu dengan cara memilih benih-benih yang terpilih dan juga keseragaman di ladang. Okey. Kalau macam kita gunakan biji benih, dia tidak berapa stabil. Okey. Bila kita gunakan mata tunas klon ni, dia akan seragam lah. Walaupun kita gunakan klon-klon yang bercampur, sekurang-kurangnya 3 klon di ladang kita ni. Dan kalau adakah melalui proses cantuman ni dia akan mempercepatkan lagi pertumbuhan dan pengeluaran hasil dia? Ya, dia seawal 8 bulan sudah mengeluarkan hasil. Jadi untuk semua yang di luar sana, kami sarankan sekiranya ingin melakukan atau membuat projek pembangunan ataupun penanaman kopi secara komersial, kami sarankan untuk dapatkan benih dan anak pokok kopi daripada ladang ataupun tapak semayan yang mendapat pengesahan daripada Jabatan Pertanian di bawah ataupun melalui skim pengesahan bahan tanaman SPBT.